Kadang kan kes orang hilang ni sebab sesat, aksiden ataupun lari dari rumah. Tapi kes kali ni agak aneh sebab makin disiasat, semakin pelik. Dari kereta yang ditinggalkan dekat kawasan gunung, ada anjing yang terkunci dalam kereta, duit lebih daripada RM100,000 ditinggalkan dalam kereta tu dan rakaman CCTV pun dah cukup menghairankan. Kes ni memang misteri dan tak pernah ada jawapan yang sahih sampailah ke hari ini. Kes hari ni memang pelik sangat. Benda ni bukan setakat buat kita rasa sedih, tapi juga akan buatkan kita terus fikir pasal kes ni. Ni pasal sebuah keluarga yang hilang macam tu je. Lepas tu, apa yang jadi dekat diorang ni masih membuatkan orang tertanya-tanya. So, keluarga ni dikenali sebagai keluarga Jameson. Kejadian ni jadi dekat Oklahoma, United States sekitar Oktober 2009. Sampai sekarang pun, polis masih tak ada jawapan apa sebenarnya yang jadi dekat diorang. So, Nina akan cerita slow-slow dekat korang sebab kali ni pun video agak panjang. Jadi, dalam keluarga ni ada Bobby yang berusia 44 tahun. Isteri dia pula bernama Sherilyn, 40 tahun. Dan diorang ni ada seorang anak perempuan yang bernama Madison yang baru berusia 6 tahun. Selain tu, diorang ada bela seekor anjing yang bernama Maisie. Masa tu, diorang tinggal dekat satu pekan yang kecil yang dikenali sebagai Eufaula. Pekan tu memang kecil sebab population dekat situ bawah daripada 3,000 orang je. Semua orang kenal antara satu sama lain dan pekan ni pun jenis yang tenang dan sunyi. Kalau tengok dari luar lah kan, keluarga ni keluarga biasa je. Jenis yang tak banyak drama. Tapi macam biasalah, kalau selak dalam sikit mesti akan ada yang tak kena. Bobby dengan Sherilyn kenal pada tahun 2002. Setahun lepas tu lahirlah anak perempuan diorang, Madison tadi. Pada tahun 2004 diorang berdua pun berkahwin dan settle down dekat pekan kecil tadi. Tapi kan hidup Bobby ni ada je ujian dia. Dalam tahun yang sama tu kan, Bobby terlibat dengan aksiden kereta. Aksiden tu agak teruk sebab dia kena langgar dengan 2 kereta. Doktor sendiri cakap yang dia hidup sekarang ni pun dah kira satu keajaiban. Tapi kesan dari aksiden tu kan memang serius lah. Dia kena chronic back pain sampaikan dia tak boleh berdiri ataupun berjalan lama. Kalau nak kerja tu lagi bermasalah lah kan. Jadi dia banyak bergantung lah kepada duit kerajaan. Dikatakan dia ada saman driver kereta yang langgar dia tu kan, tapi tak tahulah apa ending kes tu. Dan lagi satu, hubungan dia dengan family dia memang ada masalah. Lagi-lagi dengan ayah dia. Manakala Sherilyn pun ada masalah dia sendiri. Dia pun bergantung dengan bantuan kerajaan sebab dia ada masalah mental. Dia pernah didiagnose dengan bipolar disorder yang agak teruk. Keadaan mental dia ni kan memang tak stabil sampaikan dia susah nak bertahan lama dalam sesebuah pekerjaan dan benda tu jadi complicated lepas tahun 2007. Adik perempuan Sherilyn yang bernama Maria mati mengejut. Maria kena sengat dengan lebah dekat lidah dia dan akhirnya dia mati macam tu je. So selepas dari kejadian tu kan, Sherilyn ni dah tak konsisten ambil ubat dia dan keadaan dia pun jadi semakin tak stabil lah. Dia sedih yang teramat sangat selepas Maria ni pergi tinggalkan dia. Oh ya, Sherilyn sebenarnya ada seorang lagi anak lelaki tau yang bernama Colton yang berusia 12 tahun masa tu. Dari kecil lagi dia memang tinggal dengan Sherilyn, Bobby dan adik tiri dia. Tapi masuk je Julai 2009 dia decide nak tinggal dengan ayah kandung dia dan dia pun berpindah lah ke Oklahoma City. Dia pindah ke sana bukan sebab dia bergaduh ke apa, tapi biasalah budak-budak kan. Bagi diorang bandar besar tu lagi menarik dari tinggal dekat pekan kecil macam Eufaula ni. So masa tu tinggallah Bobby, Sherilyn, Madison dan anjing diorang. Walaupun Sherilyn nampak macam okey je bila Colton dipindahkan, tapi sebenarnya dalam diam dia sangatlah sedih dan terkesan. Anak sulung dia kot, bukan senang-senang dia nak lepaskan macam tu je. So dari segi emosi dan juga mental, keadaan dia tu semakin lama semakin merosot. Kadang-kadang dia jadi murung dan kadang-kadang dia buat benda-benda yang pelik. Anak dia si Colton sendiri pun sedar yang mak dia memang ada masalah mental. Masa dia tinggal dengan mak dia dulu tu pun dia nampak sendiri perangai mak dia yang pelik tu. Tak lama lepas Colton keluar dari rumah diorang ni kan, Bobby dengan Sherilyn buat satu keputusan yang agak drastik. Diorang keluarkan Madison dari sekolah dan decide nak homeschool anak diorang sendiri. Ada cerita yang mengatakan Madison pernah hilang beberapa gigi susu dia tu terlalu awal dan benda tu membuatkan Bobby dengan Sherilyn ni rasa tak puas hati dengan pihak sekolah sebab diorang rasa macam pihak sekolah ni tak alert dan tak ambil serius kes ni. Ada juga kabar angin mengatakan yang couple tu nak ambil tindakan undang-undang dekat sekolah tu, tapi info tu tak pasti. Dalam masa yang sama, dalam rumah diorang ni kan ada seorang lagi lelaki yang tinggal sekali dengan diorang. Nama dia adalah Kenneth. Lelaki ni bukan saudara diorang ke apa, tapi macam just kenalan diorang ni je. Katanya dia tinggal dekat situ sebab dia perlukan tempat tinggal dan family ni pun offer. Dan sebagai balasan dia kena buat kerja-kerja rumah. Rumah diorang ni sebenarnya agak besar tau, tapi disebabkan keadaan kesihatan Bobby dengan isteri dia tak berapa nak okey, tak berapa nak mengizinkan, jadi memang susah lah diorang ni nak jaga rumah besar tu. Lagi-lagi dekat bahagian luar rumah
rumah lagilah tak terjaga. So bila si Kenneth ni tinggal sekali dengan orang kan, kira macam deal lah. Dia dapat tempat tinggal, boleh makan dan minum, tapi dengan syarat dia kena tolong orang ni jaga rumah. Nampak benda ni macam win-win situation lah kan. Lepas Colton pindah dari sana tu kan, tiba-tiba hubungan Kenneth dengan family ni mula ada masalah. So cerita dia macam ni. Cheryl ni sebenarnya ada keturunan Native American. Dia memang bangga gila lah dengan asal usul keturunan dia. Kalau dia sembang pasal keturunan dia tu kan, dia memang akan bercerita dengan penuh semangat. Satu hari tu topik ni pun keluar sekali lagi. Dia pun macam biasalah start mendabik dada, cerita itu ini apa semua. Tapi lain yang jadi bila tiba-tiba diorang ni bergaduh. Kenneth ni sebenarnya adalah seorang yang sangat racist. Sejenis yang rasa akulah orang yang berkulit putih paling hebat dekat atas muka bumi ni. Masa diorang tengah sembang pasal benda tu lah, dia memang tengah membara tau. Lepas tu dia cakap dekat Cheryl macam ni, lebih baik kau mati je. Orang yang bukan berkulit putih ni tak layak hidup pun sebenarnya. Jahat kan mulut dia. Cheryl pun jadi marah lah. Dia ambil anak dia tolak si Kenneth ni dan dia pun masuk ke dalam bilik. Lepas tu dia keluar pula sambil bawa pistol dia. Dia tembak satu das dekat tanah, lepas tu dekat tepi kaki Kenneth, dan lepas tu dia cakap yang kau dah tak ada lukan kat sini, keluar. Pada muka jantan resis tu kan, orang dah tolong tak ada tindak bersyukur pula. So keluarlah lelaki yang terpaling putih dari rumah diorang tu. Fast forward sikit pada 8 Oktober 2009, dan sebenarnya ini adalah tarikh di mana diorang bertiga dilihat masih lagi hidup. Hari tu diorang bertiga naik kereta drive sejauh 48 km ke satu kawasan yang bernama Red Oak. Kawasan ni terletak di kawasan Gunung Science Board. Diorang ada cakap dekat kawan diorang yang diorang nak ke sana untuk tengok tanah seluas 16 ekar. Katanya diorang berminatlah nak beli tanah dekat situ. Kalau ikut cerita orang sekeliling sejak kebelakangan ni kan, couple tu suka menyendiri. Diorang jadi semakin paranoid dan macam nak lari bersembunyi dari semua orang. So plan diorang pada hari tu adalah nak berjumpa dengan pemilik tanah dan bincanglah pasal pembelian. Tapi kawan diorang kata plan diorang ni agak pelik sebab diorang tak plan pun nak bina rumah dekat situ. Diorang nak pindah ke situ dan duduk dalam kontainer yang diorang memang dah ada. Bayangkan nak duduk dekat kawasan gunung yang berhutan tapi duduk dalam kontainer. Selamat ke? Atau sesuai ke? Dan hari yang sama ada seorang lelaki yang duduk dekat kawasan gunung. Dia nampak family ni dengan anjing diorang. Tak ada orang lain selain family tu je. Lepas tu cerita pasal diorang berjumpa dengan pemilik tanah pun ada yang bercanggah. Ada sumber kata yang diorang ni tak jumpa langsung, dan ada pula yang kata diorang berjumpa siap polis ni pergi interview tuan tanah tu lagi. So mana satu yang betul pun tak sure. Sebenarnya kan orang ambil masa lama juga tahu untuk sedar yang family ni dah hilang. Yelah diorang ni kan macam menjauh dari semua orang. Lepas tu Madison pun dah tak pergi ke sekolah, Bobby dengan Sherilyn pun dah tak kerja, kawan-kawan pun tak ramai, dan jiran-jiran pun diorang ni tak pergi bergaul. So bila diorang ni tiba-tiba senyap kan, orang macam tak kisah dan rasa macam tak pelik pun. Sampailah pada 17 Oktober 2009 dan hari tu adalah hari Sabtu. Ada beberapa orang hikers lah tengah jalan-jalan dekat kawasan gunung tu. Masa jalan-jalan tu kan, diorang terjumpa sebuah pickup truck dan kereta tu adalah milik keluarga Jamison tadi. Lokasi kereta dia tu pula berada dekat laluan yang orang jarang lalu. So hikers ni dia rasa agak pelik lah, kenapa ada kereta yang tersadai dekat situ, padahal situ bukanlah laluan utama ataupun laluan shortcut. So diorang ni pun call lah polis. Keadaan kereta diorang ni digambarkan ada beberapa cerita. Ada yang kata kereta tu macam kena paksa keluar dari jalan, dan ada yang kata nampak macam parking biasa je dekat tepi jalan. Yang ni POV masing-masing lah kan. So bila polis sampai, diorang pun teruslah check kereta tu. First impression polis ni, okay, kereta ni nampak macam baru ditinggalkan beberapa jam je. Sebabnya kereta tu berkunci, tak ada tanda-tanda pergelutan, tak ada cermin pecah, tak ada darah. Semuanya memang clean. Tapi hikers ni cakap yang diorang sebenarnya dah nampak kereta ni beberapa hari sebelum tu. Maksudnya kereta tu memang dah lama ada dekat situ. Masa polis tengah pusing-pusing kereta tu kalah, diorang perasan ada anjing dalam kereta tu. Keadaan anjing tu, si Maisie tadi ni nampak menyedihkan sebab dia macam terlalu lapar dan dehydration. So polis memang tak ada pilihan yang lain dan diorang pun pecahkanlah tingkap kereta untuk selamatkan anjing tu. Dan alhamdulillah anjing tu selamat dan lepas tu telah dijaga oleh mak Bobby. Bila family ni hilangkan, kes ni terus jadi kes serius. Polis terus buat operasi mencari secara besar-besaran dekat area situ. Diorang cari di merata-rata tempat tapi diorang tak jumpa apa pun. Awalnya polis difikir yang kereta tu mungkin kena curi. So sepasukan tim pun telah dihantar ke rumah Jamison untuk cek. Dalam masa yang sama, ada tim yang lain start geledah ataupun cek
kereta diorang ni betul-betul. Dan dekat sinilah polis jumpa sesuatu yang buatkan diorang ni rasa pelik. Sebabnya dalam kereta tu polis jumpa phone Bobby dan juga Sherilyn, peta, GPS, beg Sherilyn dan juga wallet pasangan tu. Duit yang polis jumpa dalam beg tu kan banyak gila, iaitu RM126,000. Cuba imagine lebih RM100,000 dalam kereta, lepas tu diorang tinggalkan kereta tu macam tu je. Memang tak boleh nak hadam kan? Kalau kita ni, manalah berani kita nak tinggal duit banyak macam tu. Pada masa yang sama, polis pun dah sampai dekat rumah diorang. Lepas tu polis ni ternampaklah kontena yang diorang nak guna dekat tanah baru nanti. Polis perasan dekat kontena tu ada tulisan spray, "Only God can judge, gossip is a sin." Lagi satu ada tulisan bertulis, "3 cats killed to date by people in the area, witches doesn't like it when their black cat are killed." Bila berita pasal family Jamison ni mula tersebar, memang cepatlah viral. Bayangkanlah duduk dekat pekan kecil macam tu kan, apa-apa jadi memang semua orang akan tahu dengan cepat. Kawan baik Sherilyn yang bernama Nikki pun terus berjumpa dengan polis. So polis pun tanyalah Nikki pasal tulisan spray dekat kontainer tu kan. Dia orang nak tahu adakah Sherilyn yang buat ataupun ada orang yang vandalize. Nikki pun explain lah yang Sherilyn percaya jiran dia tu racun kucing-kucing dia lebih dari sekali. Betul atau tak, ini tak sure. Tapi disebabkan Sherilyn memang minat dengan benda-benda mistik, benda-benda yang berkaitan dengan witch, mungkin dia sengaja tahu tulis macam tu untuk takutkan jiran dia. Dia macam nak bagi vibe yang aku ni bukan orang biasa-biasa, so jangan cari pasal dengan aku. Dan honestly benda tu memang menjadi pun. Dengan tulisan yang pelik macam tu kan, memang orang dekat kawasan tu akan avoid lah family ni. Kalau boleh, diorang memang tak nak dekat langsung sebab diorang ni takut. Dan Sherilyn pula lagilah suka sebab memang itu yang dia nak. Diorang nak hidup bersendirian. Manakala dekat kawasan Red Oak tadi tu pula, operasi masih diteruskan. Bila dah confirm yang family tu tak ada dekat rumah, polis pun luaskanlah lagi skop pencarian. Masa tu seramai 4,000 sukarelawan terlibat. Ada yang menggunakan kuda, kenderaan 4x4, drone dan juga 16 ekor anjing pengesan. Walaupun macam-macam usaha yang diorang ni buat, semuanya sia-sia je. Polis langsung tak jumpa jejak diorang. Ada satu masa tu kan, anjing polis ni ada bagi hilah dekat kawasan yang macam tangki air. Polis pun terus kosongkan air dalam tu dan diorang cek, tapi hasil dia diorang tak jumpa apa-apa pun. Masa ni polis memang dah tak ada idea dah. Sebabnya terlalu banyak benda yang tak masuk akal. Diorang tahu yang family ni hidup cukup-cukup makan je, lepas tu bergantung dekat duit kerajaan. Tapi tiba-tiba dalam kereta diorang ni ada duit yang sangat banyak. Datang dari mana duit-duit tu? Dan lagi satu, Bobby ni pula susah nak berjalan lama, apatah lagi nak panjat bukit. Bekerja pun tak boleh, apatah lagi nak hiking kan. Macam mana diorang ni boleh hilang jauh dari kereta diorang ni? Sumpah tak masuk akal. Lepas tu kan, polis jumpa lagi sesuatu dalam kereta diorang. Polis jumpa satu surat sepanjang 11 muka surat. Ada yang kata surat tu adalah hate letter. Walaupun isi kandungan surat tu tak pernah didedahkan, tapi kalau ikut cerita dia, isi dia kepada luahan kebencian. Antara yang ditulis adalah Bobby tak sayang anak diorang, Bobby ni jenis yang suka menyendiri dan dia sunyi, dia dah penat dan dia nak bercerai. Polis ada tanya Nikki tahu pasal surat ni. Nikki kata surat ni bukanlah Sherilyn nak bagi Bobby ni baca, tapi lebih kepada Sherilyn nak lepaskan emosi dia je, nak lepaskan perasaan tak puas hati. Biasanya dia akan tulis semua benda yang dia marah ataupun dia sakit hati sampailah dia rasa lega. Benda tu macam terapi lah untuk dia. Tapi orang jadi pelik sebab kenapa surat tu ada dalam kereta semasa dia pergi trip dengan husband dia. Entahlah. Dekat rumah pula, polis masih geledah rumah diorang ni. Dan polis jumpa lagi banyak benda yang pelik. Dalam rumah diorang ni ada nota-nota pelik macam Satan, go away, dan ayat-ayat macam tu memang bersepah dalam rumah diorang. Dan benda ni jadi lagi creepy bila tulisan-tulisan ni bukan setakat ada dekat rumah diorang ni je tau. Dekat kawasan polis jumpa kereta diorang tu kan, ada sebuah kereta buruk yang memang dah lama ditinggalkan. Orang-orang situ memang tahu yang kereta tu memang selalu jadi tempat budak-budak main tembak tin ataupun tempat target praktis orang-orang memburu. Dekat atas kereta buruk tu kan, polis jumpa tulisan yang sama. Bila diorang compare tulisan tu, sebenarnya tulisan tu ditulis oleh Sherilyn sendiri. Lepas tu kan, muncul seorang pastor gereja yang bernama Gary. Dia datang jumpa dengan polis dan cerita dia ni sebenarnya agak meremang jugalah. Katanya couple tu pernah datang jumpa dia. Diorang cakap yang rumah diorang ni sebenarnya berhantu. Lepas tu Bobby tanya dia macam mana nak dapatkan peluru khas untuk halau roh yang jahat. Pastor ni bertanyalah macam mana diorang yakin yang rumah diorang ni ada hantu kan. Sherilyn cerita yang anak diorang ni selalu bercakap dengan seseorang. Dia yakin itu bukanlah imaginary friend anak dia. Dia kata
ada tu roh betul yang bernama Emily dan juga Michael. Dan yang seram tu kan, pernah ada nama dua budak yang bernama Emily dan Michael yang tinggal dekat kawasan tu bertahun-tahun sebelum tu. Korang rasa benda ni kebetulan ataupun tak? Entah memang anak dia ni jenis yang hijab terbuka kan. Pastor ni pula obviously lah tak boleh nak tolong dorang sebab itu bukan kepakaran dia. So dia pesan dekat Bobby settle sendiri ataupun cari orang yang lain. Dan Gary ni perasan lah yang Bobby masa tu nampak macam marah. Dia macam ada aura negatif. Padahal dia kenal Bobby ni sebagai seorang yang tenang. Dalam masa yang sama, Sherilyn pun mula buat research dia sendiri. Dia mula cari rekod-rekod lama. Dia nak tahu sama ada rumah diorang ni dibina atas tanah suci Native American ataupun kubur lama ataupun tempat yang tak kena lah. Dia nak cari jawapan dia sendiri sebab tak ada siapa yang boleh tolong dia kan masa tu. So berbalik kepada polis, diorang masih lagi tak jumpa jejak family ni. So polis pun buatlah analisis GPS dalam kereta diorang. Dan data GPS tu tunjuk yang diorang pernah sampai ke lokasi yang diorang nak beli tanah. Lepas tu ada perjalanan lebih kurang 15 minit ke arah bukit. Tapi yang pelik tu, kelajuan direkodkan terlalu perlahan macam orang jalan kaki. Maksudnya diorang bawa GPS tu keluar dari kereta dan diorang berjalan dan masuk ke kawasan bukit. Lepas tu GPS ni tunjuk yang diorang balik semula ke kereta dan kemudian diorang drive sikit lagi dan terus stop. Mungkin diorang keluar dari kereta tapi kali ni diorang dah tak bawa GPS tu dah. Jadi polis pun kumpul lah semua benda dan start check semua kemungkinan yang ada, termasuklah Kenneth yang tinggal dengan diorang sebelum ni. Masa polis jejak dia tu kan, rupanya si Kenneth ni dah ada dekat dalam penjara. Bila polis check record, dia dah masuk penjara sebelum keluarga Jamison ni hilang. So secara teknikal dia pun clear lah dari jadi suspek utama. Lepas tu polis check pula record telefon dan ada panggilan keluar pada 12 Oktober. Tapi yang jadi pelik dekat sini sebabnya masa tarikh tu diorang dah tinggalkan kereta dan phone pun ada dekat dalam kereta. Kereta diorang tu pula masa tu berkunci. So siapa yang buat panggilan tu? Takkanlah anjing diorang ni pula kan. Lepas tu tak ada record yang menunjukkan call tu kepada siapa. Dalam phone tu juga ada satu gambar Madison yang diambil pada 9 Oktober dan dikatakan muka dia dalam gambar tu lain macam sikit. Family diorang cakap yang Madison ni memang jenis suka bergambar dan dia seorang yang playful dan juga happy. Tapi dalam gambar tu kan dia nampak macam tak selesa, dia peluk tubuh dan itu bukanlah gaya biasa dia. Rasa macam ada yang tak kena. Tapi biasalah budak-budak ni kan mudah berubah mood. Mungkin masa tu dia dah penat ke ataupun dia berajuk, dia tak nak jalan dah. So masa gambar tu diambil tu mungkin dia tengah moody dan that's why lah gambar dia tak macam selalu. Atau mungkin ada benda lain. Okay, sekarang ni kita akan masuk part climax dalam kes ni. Polis ada jumpa satu rakaman CCTV dari rumah family ni iaitu pada 9 Oktober. So pada 8 Oktober dikatakan kali terakhir diorang dilihat sebab diorang nak pergi tengok tanah. Tapi dalam rakaman CCTV pada 9 Oktober rupa-rupanya diorang ni masih lagi hidup. Dan apa yang polis nampak dalam video tu memang ada yang tak kena lah. Bobby dengan isteri dia ni ulang alik dari rumah ke kereta diorang ni lebih daripada 20 kali. Cara diorang berjalan tu kan macam orang sleepwalking tau. Diorang tak bercakap, kadang-kadang diorang bawa benda yang sama berulang kali, kadang-kadang tangan diorang ni kosong dan kadang-kadang diorang ni berhenti. Lepas tu diorang pandang je ke depan. Pandangan tu macam pandangan kosong, memang macam orang tengah mengigau, orang yang berjalan sambil tidur. Lepas tu diorang akan sambung jalan balik. Jadi polis pun tunjuklah video ni dekat pakar yang mengkaji tingkah laku manusia. Pakar tu kata yang diorang ni tengah high disebabkan dadah. Tapi yang jadi masalahnya kan, polis tak jumpa pula yang diorang ni memang ambil dadah. Polis dah check rumah diorang, kereta diorang, tapi polis tak jumpa dadah pun. Family dengan kawan-kawan diorang bercakap yang diorang ni tak pernah pun ambil benda tu. So apa yang pasangan tu tengah buat sebenarnya? Dan macam biasalah, kalau polis dah tak jumpa jalan, kes ni akan jadi cold case. Sampailah 4 tahun kemudian pada 16 November 2013. Ada beberapa orang pemburu yang masuk ke dalam kawasan hutan yang terpencil dan masa itulah diorang telah terjumpa tulang. Tulang-tulang tu pula banyak tau, macam ada 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak. So polis pun datanglah ke situ untuk cek dan kumpul tulang-tulang tadi. Dan akhirnya confirm itu memang Bobby, Sherilyn dan juga Madison. Apa yang polis jumpa masa tu adalah serpihan tulang dan juga cebisan pakaian diorang. Disebabkan mayat dah reput lama, jadi autopsi ni tak boleh nak tentukanlah punca kematian diorang. So kesimpulannya tak tahulah sebab apa diorang ni mati. Tapi kan dekat tengkorak Bobby ni macam ada lubang tau, macam bekas kena tembak. Tapi bila diorang cek betul-betul, rupanya benda tu adalah disebabkan perebutan ataupun kesesakan haiwan. Sebenarnya ada satu benda yang buat orang rasa sangat pelik. Kawasan tempat tulang tu dijumpai dah pernah disiasat sebelum ni. Beribu-ribu orang lalu kawasan ni cari sana sini dan macam mana dulu diorang ni boleh tak jumpa mayat 3 orang ni. So persoalannya, macam mana mayat family tadi boleh hilang ataupun terlepas dalam pencarian yang begitu besar? Kes ni memang banyak persoalan dari jawapan tau. Bila polis tak boleh nak
sahkan punca kematian diorang disebabkan dibunuh ataupun kemalangan ataupun bunuh diri. Jadi kes ni sekali lagi jadi cold case. Colton pernah disoal siasat oleh polis tahun sebelum ni. Dia cakap dia jumpa mak dia tu 2 minggu sebelum diorang semua ni hilang, dan mak dia tak pernah cakap dekat dia pun yang pasal nak pindah rumah dan tinggal dekat kawasan gunung. Jadi polis agak pelik tahu, sebab Sherilyn still berjumpa dengan anak dia secara berkala. Kenapa dia tak pernah cerita pasal plan dia tu dekat anak dia? So akhirnya kes ni memang tak ada jawapan yang sahih. Yang ada sekarang cumalah teori, dan macam biasalah teori ni ada macam-macam jenis. So antara teori yang pernah dibincangkan adalah diorang sesat dalam hutan dan lepas tu diorang ni mati kesejukan. Nampak macam logik lah kan teori ni. Tapi keadaan tulang diorang masa dia jumpa itu kan tak menyokong teori ni. Masa tu diorang baring berasingan, bukan rapat-rapat macam orang kesejukan. Biasanya kalau nak survive dalam kesejukan, kita akan rapatkan badan kita, betul tak? Bukannya duduk jauh-jauh. Lagi satu, dengan keadaan Bobby yang susah nak berjalan jauh tu, buatkan teori ni macam tak berapa nak kena. Teori yang seterusnya, diorang dipaksa untuk berhenti atau ada orang yang halang kereta diorang. Ada yang percaya tempat yang diorang parking kereta tu adalah bukan tempat yang biasa. Lepas tu ada yang kata mungkin diorang ni bunuh diri guna pistol Sherilyn. Boleh jadi juga sebab pistol tu polis memang tak pernah jumpa langsung. Dan teori yang terakhir, diorang kata ada kaitan dengan dadah. Kawasan tu dikatakan ada makmal dadah, dan Bobby sendiri pun pernah report benda ni dekat polis. So orang cakap mungkin company pergi ke makmal tu untuk beli ataupun ada deal apa-apalah dengan diorang ni kan. Dan mungkin disebab tu jugalah diorang ni ada duit yang banyak dan berkelakuan aneh dalam rakaman CCTV. Sebabnya dari gambar netizen ni nampak yang Bobby dengan Sherilyn nampak macam ada rupa orang penagih. Tapi kan ada yang bangkang tahu dengan teori ni. Kalau betul diorang ambil barang, kenapa diorang nak heret anak diorang ni sekali pergi ke hutan? Tapi kan kalau orang tu dah high, dia bukannya boleh fikir waras dah. Tapi entahlah, dan akhirnya sampai sekarang semua teori ni tak ada satu pun yang boleh explain dengan jelas. Nama pun teori kan, mestilah tak tepat, just assumption je. Okay, Nina pernah sebutkan yang Bobby ni tak ngam dengan ayah dia. Kalau korang nak tahulah kan, hubungan dua beranak ni sangat teruk dari apa yang kita bayangkan. Bukan setakat gaduh biasa dan tak bercakap. So ayah dia ni orang panggil Bob. Dulu dia ni ada stesen minyak tau. Bila dia dah pencen, dia pun jual lah stesen minyak dia tu. Pada masa tu pula Bobby ni tengah bekerja dengan ayah dia, dan dikatakan diorang berdua ni dah setuju nak bahagi duit jualan tu 50-50. Tapi bila stesen minyak tu dijual, Bob dah dapat duit, dia tak bagi pun duit tu ke anak dia. Dia pegang sorang-sorang, sikit pun dia tak bagi dekat Bobby. So disebabkan benda ni lah membuatkan hubungan dua beranak ni jadi masalah. Sampaikan Bobby bawa kes ni pergi ke mahkamah sebab dia nak tuntut perjanjian diorang. Bobby pernah describe yang ayah dia ni seorang yang berbahaya. Dia kata yang ayah dia ni rasa dia kebal dengan undang-undang, pernah terlibat dengan dadah, gangster dan juga pelacuran. Ini memang kenyataan rasmi dari Bobby sendiri masa dia apply restraining order pada tahun 2008 dulu. Puncanya pada 1 November 2008 tu, bapak dia si Bob ni sengaja langgar Bobby dengan kereta. Cumanya situasi tu tak tahulah macam mana. Sama ada Bobby ni tengah jalan kaki dan hampir kena langgar, ataupun dia tengah drive lepas tu dia kena langgar. Tapi perbuatan ayah dia tu dah cukup buatkan Bobby ni rasa takut. Dan dalam pergaduhan diorang tu kan, Bob pernah ugut Bobby. Dia ugut anak dia ni 2 kali. Dia kata dia boleh je suruh orang bunuh Bobby sebab dia ada kenalan dalam Mexican Mafia. Dan ugutan Bob ni dimasukkan ke dalam dokumen mahkamah. Tapi Bob telah mati pada Disember 2009, iaitu 2 bulan selepas keluarga Jamison hilang. Abang Bobby yang bernama Jack ni cakap masa kejadian tu ayah diorang tengah sakit. Jack cakap ayah dia ni memang jenis sebaran dan bermasalah, tapi dia taklah sampai tahap nak upah orang ni bunuh satu keluarga. Lepas tu ada teori yang kaitkan dengan Kenneth. Orang kata Kenneth tu mungkin dah upah someone yang racist macam dia untuk bunuh family tadi. Dan ramai juga yang setuju dengan teori ni sebab Sherilyn kan memang sangat sayangkan anjing dia. So kalau anjing tu ditinggalkan dalam kereta, besar kemungkinan dia terpaksa dan dia tak ada pilihan. Mungkin ada someone yang paksa diorang ni untuk keluar dari kereta. Tapi teori tetaplah teori, tak ada bukti kuat untuk sokong kenyataan ni. Walau apa pun kes ni ada closure sikit lah, sebab sekurang-kurangnya polis dah jumpa mayat-mayat diorang. Tapi persoalan besar masih belum ada jawapan. Diorang buat apa dekat gunung tu? Adakah diorang ni dibunuh atau macam mana diorang ni boleh mati? Dan kes ni membuatkan kita takkan tahu jawapan sebenar dan akan terus kekal misteri. So kes ni tutup tanpa penamat yang jelas. Tak ada suspek, tak ada motif. Dan sampai sekarang apa yang terjadi dekat keluarga tadi tu masih lagi kekal sebagai satu soalan yang takkan ada siapa yang mampu jawab. Kalau korang ada teori dan pandangan korang sendiri, boleh komen dekat bawah. Jadi macam biasa, kalau korang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification dan juga share video ni. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum.